Bean Tarts. Tilly si penyu menemui sebuah berus cat ajaib yang terletak di tepi kolam. Saat dia mengambilnya, berus itu berkilau dengan warna-warna pelangi. Wah, ini boleh buat apa ya? Dengan penuh teruja, Tilly mencelup berus itu ke dalam lopak air dan membuat sapuan berwarna-warni pertamanya di atas sebuah batu berhampiran. Tiba-tiba, warna-warna itu merebak dan menari di seluruh padang rumput. Bunga-bunga mekar dengan pelbagai warna dan haiwan-haiwan mengintip dari rumah mereka terpesona. Tilly, hebatnya. Boleh kami cuba juga? Mesti boleh. Jom jadikan padang rumput ini paling berwarna-warni. Satu persatu, kawan-kawannya turut serta mengecat rama-rama, awan dan pokok dalam warna-warna ceria. Tilly sedar bahawa mengecat seorang diri menyeronokkan, tetapi mengecat bersama lebih menyeronokkan. Boleh saya tambah satu garisan oren pada pelangi? Ya, jom campurkan warna-warna kita dan buat sesuatu yang indah bersama. Setiap kawan mengecat sesuatu yang baharu. Padang rumput itu berubah menjadi dunia ajaib yang cerah, penuh dengan ketawa dan kreativiti. Ketika matahari mula terbenam, Tilly dan kawan-kawannya teruja melihat karya agung mereka yang berwarna-warni. Saya tak sangka berkongsi hadiah saya boleh jadi sangat seronok. Berus cat pelangi ajaib itu mengajar mereka bahawa kreativiti lebih indah apabila dikongsi dan setiap hari boleh jadi lebih ceria dengan kawan-kawan.